Boleh ke 1 gram jadi 1 kilogram apabila sudah terkumpul 1,000 keping? Baik, untuk urus niaga emas, Public Gold tidak membenarkan customer untuk menukar jenis emas. Kerana emas adalah salah satu daripada item ribawi yang mana urus niaga secara trade-in adalah haram. Walaupun gram emas yang sama, tetapi kos pembuatan gold bar 1 gram dan 1 kilogram jauh berbeza. Sebab itu dalam Islam, kita tidak dibenarkan menukar barangan ribawi apabila terdapat perbezaan nilai. Jika anda ingin tukarkan saiz emas, bermakna anda perlu jual 1,000 keping gold bar 1 gram tersebut dan beli 1 keping gold bar 1 kilogram dengan harga semasa. Jika anda jual 1,000 keping gold bar 1 gram hari ini, anda akan dapat RM433,000 dengan harga belian semula RM433 per gram. Untuk anda beli 1 keping gold bar 1 kilogram, anda perlu membayar dengan harga jualan RM464,025. Anda sudah rugi sekitar RM31,025. Jadi sebelum anda membuat keputusan untuk membeli emas, pastikan anda jelas dengan matlamat simpanan emas. Dengan matlamat, anda dapat tentukan saiz emas yang bersesuaian dan membantu anda untuk maksimumkan keuntungan dalam simpanan. Dengan akaun EmasCap, anda boleh mendapat saiz emas yang besar walaupun dengan bajet yang kecil dengan kaedah menabung gram emas sikit-sikit di akaun tersebut. Cukup gram dalam akaun, anda boleh arahkan sistem keluarkan emas fizikal untuk anda simpan sendiri. Bagi yang berminat untuk membuat belian emas Public Gold, sama ada belian gold bar secara terus atau EPP atau menabung di akaun EmasCap, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.